Pohon dari ingat ini adalah esa atau satu, bersatu dalam rahsia. Apabila sudah benar-benar satu dengan seluruh alam dan Tuhan, itulah kesatuan wujud namanya. Sahdatul wujud artinya semua itu Allah dan Allah. Kalau sudah begini, inilah yang disebut Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna. Kalau sudah begini, katakanlah apa yang kau semuanya baik, sempurnanya ibadah dan semuanya ibadat yang sempurna. Kerana pokok pangkalnya segala kejadian, segala kehidupan dan segala perbuatan telah kita ketahui seluruhnya. Maka dari situ janganlah kita ada perasaan syak dan ragu lagi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Jangan takut kepada Tuhan, kerana Tuhan bukan hantu, bukan iblis dan bukan jin dan bukan malaikat. Adakah orang takut dengan dirinya sendiri? Adakah orang benci kepada dirinya sendiri? Dan adakah orang menyiksa dirinya sendiri? Adakah orang memerintah dirinya sendiri? Adakah orang menyakiti kepada dirinya sendiri? Jawabnya, yang ada hanya memuji dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, merasa sendiri dan berbuat sendiri. Tidak ada yang diperintah dan yang memerintah, tidak ada yang disakiti dan yang menyakiti. Tegasnya kerana cinta yang ada hanya memuji dirinya sendiri, merasa sendiri dan berbuat sendiri. Semua orang merasa benar, mengaku baik dan mulia. Hampir semua orang merasa dirinya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak tercela. Fahamilah kata-kata ini. Kalau percaya, ambil. Kalau ragu, buang jauh-jauh. Tidak ada paksaan dalam agama Allah. Pilihlah sendiri.